Biasanya orang nak ukur jarak, especially dalam bidang construction ni, dia akan gunakan pita pungkur yang panjang tu. Tapi sekarang kita dah ada alat ni. Jadi kalau kau nak tahu apa dia, tengok video ni. Nama alat ni Bosch Professional JLM 500. Okey. So alat ni digunakan khas untuk korang nak ukur jarak daripada point A ke point B. Contohlah korang nak ukur jarak daripada tempat kita ni sampai ke tempat depan tu. Korang pun just on alat ni, tekan merah sampai laser terkeluar, and then lepas dia dapatkan jarak tu, dia akan beritahu jumlah jarak dia 6 kaki. Kalau korang nak tahu macam mana dia start kira, korang boleh tekan kat sini. Kau boleh pilihan sama ada start daripada tengah, ataupun nak start daripada belakang alat ni, ataupun start daripada atas dia. Jadi tak adalah susah kau nak tahu mana satu. Kat belakang ni ada lubang tempat korang nak letakkan pada stand, and then dia pakai bateri lah. Okay, so dia tak ada type C, tapi dia pakai bateri. Walaupun bateri dia memang tahan lama. Dia pakai ni dah lama dah. Okay, yang ini pula dia punya tempat laser tu keluar. Okay, so kalau korang berminat dengan jenama Bosch pungkur, okay, yang harga dia okay, korang boleh tengok ni dekat beg kuning.